So sebenarnya macam ni Ahmad Israiwah tu boleh berimpak dengan kucing CTFC. So dalam video kali tu, first aku nak minta kita orang yang belum lagi subscribe dan follow aku, tolong follow. Dalam video kali tu aku nak ceritakan macam ni perjalanan kita dalam Piala Malaysia kali tu. The first thing adalah kita diundi lawan Penang. Dan bila aku dapat dengar satu pandangan peminat, bila dengar kita dalam satu bracket yang berbeza dengan JDT, defense pun rasa macam memberi harapan bahawa wah, mungkin kita mampu ke final. Yes, itu standard lah bagi aku. Macam setiap peminat akan memberi harapan yang tinggi kepada kelab masing-masing. Betul. Match day kita lawan dengan Penang. Aku dapat baca beberapa komen peminat sebelum game bermula risau sebab rekod kita lawan Penang sebelum tu ialah kita susah nak menang main Liga Super. And then dengan performance Penang sebelum lawan dengan Kuching menang, kemudian 0 bolos, yang menyebabkan kita jadi risau. Ditambahkan lagi dengan keadaan ataupun prestasi pemain Kuching CTFC, especially penyerang kita Pak Ngah, yang menjadi sebutan peminat. Ia antara kerisauan yang wujud sebelum bermulanya perlawanan Kuching lawan Penang. And the game is started dan kita nampak macam ni Kuching mendominasi game. Nampak macam kita boleh menang game tu. Yalah, beberapa segi serangan, walaupun nampak serangannya tidak beberapa efektif sebenarnya. We win on the quantity of attacking, but we lack of quality in attacking. Sebab bila Penang mula menyerang, hampir gol. Ada satu item one by one, Alif Ikmal yang side netting, yang agak mengejutkan bagi aku. Dan betapa mudahnya Penang menembusi di bahagian pertahanan kiri kita waktu yang Scott Woods main. And then kita pun banyak menyerang di bahagian kiri kanan. Kita buat crossing dan semuanya menjadi. Dan fokus malamnya dipersoalkan apa sudah jadi kepada Roland Ngawanja. Dan malamnya juga debut Douglas Coutinho, pemain import yang sidak loan daripada Borneo Samarin. Aku sempat baca komen dekat page Borneo Samarin yang sidak pun mempertikaikan kena kelab sidak loan striker yang hebat, striker yang bagus kepada kelab lain. Dan yalah, satu bagi aku, this is a very good experience untuk Douglas Coutinho sebab he get his first goal in his first debut. Dan masuk second half, addition tukar pemain. Tukar Daniel Aminjet, masuk Alif Hassan sip jadi. Tukar masuk Gabriel Nistroy, kemudian tukar Daniel Asri, masuk Joao Pedro. Tukar defend Scott Woods kepada Arif Farhan. Dan nampak game kita macam wah, kita menyerang. Aku suka dengan Gabriel Nistroy malam ya. Nampak macam dia pun controllable kacik, mesti takut. Macam sebelum tu ada game yang nampak macam takut, tapi this game lawan Penang dia macam confident. Walaupun banyak serangan ataupun beberapa item yang kita bola, kita kalah. Dan hampir lagi kita nak kalah, teruk 2-0 bila sidak pun striker top scorer Penang pun nombor 7 bola gol last minute dan nasib gol offside. Aduh, tutup cerita ya. Dan now second leg untuk 24 Januari dekat Stadium Negeri. Aku jamin Rami mesti sabar nak pergi. Rami rasa nak nanggah game ya. Dan ada juga beberapa orang yang menyatakan bahawasanya mun Ronald Ngawanja mainnya simuk turun lah. Bagi aku, this is not a good thing lah. Sebab kita mungkin Ronald Ngawanja mungkin nasib perform dalam 2-3 gitu. Tapi kita jangan lupa daripada awal game sampai ke pertengahan game, pertengahan season, he has given his best in the field. Jadi kita berikan kepercayaan bahawasanya mungkin untuk game kali tu ni tahu Ronald Ngawanja boleh hat-trick. Betul? So first soalan aku, kita dah beli tiket. Kita boleh dapatkan tiket dekat Pasar Malam ada, Lia Sports Center ada, online pun ada. Kita beli je. Beli, ajak rami-rami orang pergi supaya kita boleh dengar Kuching CTFC main malam ni. Dan
suara peminat ya, sokongan peminat ya. Ya je yang tugas kita, yang perlu kita buat lah. Tugas kelab, Sidak perbaiki tim, Sidak dah ambil Ahmad Israiwah untuk pastikan kita boleh menang game ya. Dan tugas kita sebagai peminat, beli tiket, datang ke stadium, beri sokongan, berilah segala-gala apa yang kita dapat untuk pastikan kita dapat bersorak dalam kemenangan. So, football is the part of di mana everyone akan commit, player, manager, coach, sponsor and the fans. Tanpa fans, football sehidup. Cerita tentang kemasukan Ahmad Israiwah tu ke Kuching City FC, aku rasa this is the right time and the right place sebab Daniel injured. Aku jamin untuk game second leg confirm dia akan main. Saya kisah sama dia akan starting 11 ataupun dia akan hadir sebagai sub, tapi aku jamin dia memang akan main. Sebab Daniel Amir injured, kita sudah support di bahagian forward, belakang forward. Aku harapkan nya antara kunci untuk pecahkan blok pertahanan Penang. Sebab aku jamin Penang akan main compact defend. Sebab Sidak ada skor 1, Sidak hanya perlu seri 0-0 untuk layak to the next stage. So, aku harap Kuching boleh menang. Aku harap kita akan hadir, datang ke stadium untuk beri sokongan kepada kelab yang kita sayang.